Yalah, ayah saya masa ayah saya meninggal pun, saya cakap terus terang lah, kami orang miskin. Papa kerana. Mak saya penuh getah. Penuh getah upahan. Bukan. Jadi, ayah saya ditidurkan di atas satu bangku Cina panjang. Kampung kan. Tutup dengan tikar mengkuang. Kami terpaksa meminta sedekah dengan orang. Kembali lagi kita di dalam podcast Borak PPPM, bercerita tentang perpaduan. Kita dah cerita pasal makanan, kita dah cerita pasal sukan, dan kita nak bercerita pula dengan Sotis. Sotis, macam mana cerita pengalaman Sotis di sekolah lah ya? Sekolah belum habis lagi ni, baru kita 4 kan? Apakah yang boleh Sotis buat bila ada rakan yang susah sewaktu di sekolah? Sebenarnya macam mana kita kira perpaduan itu yang Sotis amalkan di sekolah? Saya pernah. Sebenarnya benda ni kita boleh buat benda-benda yang kecil lah. Tak payah benda-benda yang besar kan. Jadi sekadar kalau kawan Melayu tu tak ada duit untuk beli makanan, jadi bagilah duit sikit. Itu bukan benda yang besar kan. Ataupun kongsi makanan yang bawa dari rumah, bekal. Pernah juga saya pernah kongsi dengan kawan-kawan Melayu saya. Ya. Makanan yang macam mana tu contohnya? Selemak. Tadi kita cerita nasi lemak. Selemak kalau boleh selemak kita berhenti dulu lah. Sebab tak geri lah selemak dia. Agak kentang ni. Saya pernah kongsi mi. Oh, mi. Masak sendiri punya lah. Masak sendiri. Okey. Jadi bila cerita perkongsian ni kan, macam mana pula dengan ceritanya kalau di sekolah, kalau ada rakan-rakan yang susah, contohnya lah ya. Contohnya dia ada masalah kewangan dan sebagainya. Adakah Sotis akan membantu juga rakan-rakan ni? Mestilah. Takkanlah tak tolong kan. Kalau bukan kita, siapa lagi nak tolong? Manisnya cerita tu, kita berkisah terus kepada kamera ke sana. Uncle, macam mana cerita tentang Uncle punya semangat, motivasi dan juga Uncle punya aktiviti berterusan untuk membantu orang-orang di luar sana sebenarnya? Terus sajalah, kita tengah cari kubu kita. Kita tengah cari kubu kita. Bagi saya lah, Datuk minta maaf tau. Saya ni dah tua. Masa untuk sampai pun dah dekat. Jadi, kita buatlah mana yang boleh. But I remember one case, one my Malay friend. dia telefon saya. Dia kata, mak saya nak meninggal dia tu. Di Costa Selayang. Jadi saya pun, dia kata, mak saya nak jumpa you sebelum mak nak pergi. Saya pun, betul ke ni kan? So dia panggil saya pergilah Costa Selayang 2 pagi. 2 pagi saya pergi. Saya pergi Costa Selayang tu, saya jumpa mak dia. Dia baca apa? Baca doa. Dia orang baca. So saya dengan dia lah, 2 orang. Dia baca semua. Lepas tu, habis baca tu, mak dia meninggal. Mak dia meninggal lah. Jadi kami jalan nak pergi forensik. Mayat tu, arwah tu kami tak ambil. So kita jalan ke forensik. Masa saya jalan tu, saya pakai sepatu. So bunyi saya, kok, gitu. Lepas dalam keheningan tu, ialah kesedihan dia beritahu saya, sebenarnya saya panggil datang ni, saya tak ada duit nak urus jenazah mak saya. Saya terus peluk dia. Saya kata, hang gila apa? Dia hang cakap lah kan. Hang beritahu aku direct je. Hang tak payahlah. Hang kata, tak boleh jadi. Dia kata, aku mandi ibu aku pun aku tak ada duit. Nak bawa pergi kubur pun tak ada duit. So, mula detik tu, saya fikir yalah, masa ayah saya meninggal pun, saya cakap terus terang lah, kami orang miskin. Papa kerana. Mak saya penuh getah. Penuh getah upahan. Bukan. Jadi, ayah saya ditidurkan di atas satu bangku Cina panjang. Kampung kan. Tutup dengan tikar mengkuang. Kami terpaksa meminta sedekah dengan orang. Untuk kebumikan. Cina mahal lah. Cina keranda saja 3,000. So, semua campur-campur. Gerabak gerdebu, ingat dalam 6,000 kot. So, daripada segi pengalaman saya ni, kemiskinan itu tidak melunturkan kita, malah menguatkan kita. Then I feel that, mengapa kawan saya Melayu ni boleh panggil saya untuk saya bantu. And when he told me, it's like very
very sad Tak things. terjangka ke? Dan saya ada satu pengalaman yang bagus juga. Ketika ibu mentua saya nak meninggal, saya sangat sedih pasal saya sangat sayang ibu mentua saya. Seperti mak saya. Masa dekat Putrajaya tu, ada satu doktor Melayu. Saya duduk dekat belakang tembok. Saya menangis seorang diri. Pada 3 pagi, waktu dia 3 pagi. Mak mentua saya nak meninggal. Saya dah tahu dia dah meninggal dah. So, satu Melayu punya doktor bertudung, dia datang jumpa saya. Dia bagi saya kertas. Kertas tu dia tulis, Tuhan tidak akan membebankan kamu lebih daripada apa kamu mampu tanggung. Saya sangat tersentuh. Masa tu saya punya emosi terus jadi tenang. Tapi saya nak cari dia tak dapat. Saya tak tahu doktor ni dari mana. Tiba-tiba dia muncul. Dia hulurkan kertas. Dan that kertas make me feel a better man. So saya rasa dalam konteks kesusahan ni, tak kira lah dia bangsa apa, dia agama apa. Yang dia hulur tu ayat-ayat daripada Quran kan? Pasal saya. Betul. Jadi benda macam ni boleh membantu pada masa ketika tu. Dan dia menenangkan saya. Saya terbaliklah, saya meninggalkan ibu mentua saya, dia meninggal. Jadi saya rasa, kan, saya rasa dalam konteks bantu-bantu ni, tak kira lah apa jenis agama, apa bangsa, warna kulit. Semalam baru kita bantu Rohingya. Rohingya. Orang tanya saya, apa gila pergi bantu orang Rohingya, kanak-kanak Rohingya. Saya kata, no worry, kita satu keluarga akan bantu. Mungkin Dr. Man nak komen sikit macam mana terhasilnya satu perpaduan yang wujud even di luar konteks sekolah tu sendiri kan Datuk kan. Ada cerita Angka Kentang tadi. Ianya bermula dari sekolah dan diteruskan lagi merentasi pada institusi pendidikan yang kita sedang bina sekarang ni Datuk sebenarnya di sekolah. Ya, begitulah sebenarnya. Kita kena faham sebagai rakyat Malaysia, pegangan kita ialah rukun negara. Tiap-tiap minggu anak-anak murid kita mengikrarkan rukun negara. Dalam prinsip-prinsip rukun negara itulah sebenarnya terselit elemen yang berkaitan dengan perpaduan. Kerana itu, dalam kita melaksanakan agenda pendidikan ini, termasuklah kita nak mereformasikan pendidikan pada masa sekarang, antara perkara yang kita berikan penekanan ialah berkaitan dengan perpaduan. Dan untuk itu, dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, mungkin saya boleh sebutkan, kita ada satu inisiatif yang namanya ialah inisiatif #6 Pembinaan Sahsiah, Nilai dan Perpaduan. Dan banyak aktiviti-aktiviti yang kita rancang, termasuklah aktiviti yang sedang kita rancang di SK Seri Teluk ini. Kita melaksanakan program khidmat masyarakat dan kita bawa anak-anak murid kita pelbagai kaum menyantuni sesama rakan. Dan di sini saya nampak tadi ada pelbagai atur cara yang telah diprogramkan, ada permainan, ada sukan, ada kebudayaan, malah Uncle Kentang diorang melaksanakan aktiviti gotong royong rewang. Kerana hari ini kita akan makan nasi ambang. Nasi ambang. Makan tak nasi ambang? Jadi bayangkan kalau kita bawa anak-anak kita generasi Z, generasi Alpha ni datang ke sekolah ni, lihat pelbagai kebudayaan masyarakat setempat, bersama-sama melaksanakan aktiviti gotong royong dan sebagainya, yang saya kira elemen-elemen ini sudah mula hampir dilupakan, bukan pupus, dilupakan. Jadi yang inilah yang perlu kita bugarkan kembali kepada anak-anak muda kita. Jadi melalui inisiatif inilah program-program khidmat masyarakat dan sebagainya boleh kita laksanakan. Malah saya teringat satu insiden baru-baru ini apabila berlakunya tragedi kebakaran disebabkan oleh kebocoran gas di Selangor kan? Betul. Di Subang Jaya, ramai di kalangan masyarakat Malaysia ni yang datang ke hospital, ke pusat perpindahan untuk menyantuni seluruh masyarakat yang pelbagai kaum. Malah saya sendiri terlibat, saya bawa cikgu-cikgu datang ke hospital dan di situ ada pesakit dari kalangan Melayu, Cina, India dan sebagainya.
kita bawalah perkara-perkara yang boleh membantu meringankan beban. Kita bawa juga kalangan rakan-rakan kita yang boleh membantu meredakan psikoemosi mereka yang terlibat dengan insiden berkenaan. So ini antara elemen-elemen yang sedang kita laksanakan dan kita terapkan melalui pendidikan kepada anak-anak kita di sekolah. Ya, baik. Tok Man cerita tentang kita membantu mereka yang dalam kesusahan. Cik Rahim, nak bantu macam mana kita, Cik Rahim? Untuk bila aspek perpaduan tu kita bantu macam mana? Kalau saya sekarang ni, saya di radio saya sering menyampaikan maklumat tentang perpaduan ni lah. Kalau peranan saya sebagai DJ radio, kami sering mengadakan program-program yang orang kata mesra kaum. Kita sebab di konti saya sendiri, sebelah saya ada radio Cina. Belakang Raga, radio India. So di kalangan kami DJ pun memang sangat-sangat erat hubungan. Kita pun sering bertukar-tukar maklumat tentang perkara-perkara yang berkaitan. So saya rasa kalau mengambil kira sebagai tanggungjawab saya sebagai penyampai radio ni, saya rasa saya sering menyampaikan berita-berita atau maklumat yang boleh memberikan kelegaan atau situasi di mana program melibatkan berbagai jenis kaum ni sering kami adakan, baik kontes ataupun guest kami datang ke studio, datang ke konti. Setakat ni belum. Mungkin bila saya dengar cerita hantu tadi, saya nak panggil untuk satu slot misteri ke. Sebab banyak cerita sebelum masuk off record tadi, banyak dengar cerita dia. Panggil saya juga. Saya pun ada cerita kat kubur tu. Kita bawa kat sini je lah. Dah semua ada. Tapi masa saya buat kan dah ada, baru saya cakap tadi. Masa saya buat ambulans, kita responder ambulans. Saya nak cerita lah, ini pada rakyat Malaysia lah. Kita sebenarnya tak ada gaduh. Tak ada. Perpaduan sangat rapat. Kalau kereta jatuh gaung, kita tak pergi tanya itu siapa, Tak. siapa, kaum apa. Kita main terjun je. Semua jadi kepo. Semua jadi hero. Nak jadi hero kepo kan. Laju semua. Tolong. I tell you, there is nothing else. Ada yang tolong kipas, ada yang tolong tarik, ada yang tolong kan. Saya ada yang tolong rakam lah. Ada tolong buat live, ada TikToker. Itu ramai lah. Tapi yang bantu tu, I tell you, there's nothing to divide us. Nothing to divide us. Kita ni jadi divide bila kita senang, terfikir, terlebih fikir. Overthinking. But we are actually a very harmonious country. Kita kena tahu, kita kena megah, kita kena tahu. Kita ni perpaduan kita ni sangat rapat. Betul. Sebab itu uniknya dengan tentang negara kita. Saya tahu. Cikgu-cikgu dia ada tanggungjawab yang sangat besar. Kementerian Pelajaran, Kementerian Pendidikan memang ada tanggungjawab besar. This is how I adalah hasil dari cikgu. Betul. If my cikgu, I ingat lagi masa main bola, dia baca doa, dia suruh aku letak kaki bawah nak skor bola. Sekolah, masa untuk sekolah. Saya orang Cina, dia suruh baca lah, ikut dia baca lah. Skor tak skor nanti kira. So it is like, we are a family. Ya, betul. Betul Uncle, saya setuju. Kalau kita lihat Adik Soti kan, mungkin boleh highlightkan Adik Soti. Kita spot kepada bendera yang Adik Soti pakai. Bila sebut berkaitan dengan perpaduan tadi, kita sebenarnya berpayung kepada Malaysia. Dan inilah sebenarnya bendera yang sebenarnya menjadi intipati kepada rakyat Malaysia. Tak kira di mana, di Malaysia, di luar negara, bila nampak bendera, itulah menjadi satu solidariti kita sebagai orang Malaysia. Tak kira Melayu, Cina, India, inilah negara kita yang tercinta. Di situ tak kira lah kalau terjun dalam sungai, nampak India terjun dalam sungai, nak lemas, Melayu atau Cina, cepat-cepat dia akan selamatkan. Betul. Atas prinsip bendera Malaysia itulah. Solidariti bersama-sama. Betul. Okey, kita berhenti sebentar dengan titik solidariti tadi. PPPM milik kita bersama.